Morning, hari ni aku nak bawa korang untuk tengok pelepasan anak penyu. Kali ni kita pergi di Ketih, Terengganu. Kalau korang nak tahu detail macam mana proses dia, korang boleh stay tune. Aku akan tunjuk dalam video ni. Dan aku ingatkan korang, kalau korang nak pergi juga, pastikan korang bawa duit cash. Untuk dewasa dalam RM10 dan kanak-kanak RM5. 7 tahun ke bawah, free saja. Jom aku bawa korang. Alright, jadi kita dah sampai kat mana yang kita nak. Korang tengok dekat situ, ada santuari. Yang ni kita sekarang berada di Kertih, Terengganu. Kalau korang nak tengok situasi dekat dalam dia, stay tune, jagi kita akan masuk. Dia tak bagi masuk lagi sekarang, dia kata pukul 4 baru boleh masuk. So inilah dia waktu operasi dia, korang boleh tengok sendiri lah macam mana. Ni waktu pelepasan. Ni kalau korang nak tengok dia punya mak. Jom kita tengok. Kalau korang nak juga, korang boleh pergi link dekat bawah ni. Dan untuk pendaftaran, dia buka lebih kurang pukul 4 sehingga pukul 5.30. Dan pelepasan pada pukul 6. Sekarang ni memang dah ramai orang, korang tengok kat sana. Situ tempat pendaftaran. Dan kat belah sana pun kalau korang nak santai, ada booth-booth lagi kat sana. Jadi aku tunjuk kat korang macam mana prosesnya. Yang paling best, dia punya pelepasan. Aku pun tak pernah lalui benda ni. Kalau korang nak tengok, jap kita jap. Dan sekarang kita nak beratur untuk pendaftaran. Dah start beratur tu. Dan untuk pembayaran aku ingat kat korang kena bawa cash. Sebab dekat sini line tak apa-apa okey, korang kena bawa cash. Standby cash. Ni nak kena pakai ke? Dapat baju. Oh, okey baik. Okey, sama. So ini dia resit bayaran RM25. Kita 2 dewasa, 1 kanak-kanak. Yang satu lagi bawah 7 tahun free. Lepas tu dia ada bagi stiker lah. Yang ni katanya tampal kat baju. Tu dia comel lah. So jom kita lepak tepi dulu jap. Sambil-sambil tu juga kalau korang nak lepak kan, dekat belah sana dia ada tempat lepak. Dekat situ ada buai. Ada buai banyak ya. So kalau korang nak lepak, tengok boat. Tu kapal-kapal besar sana. Memang nice gila lah view sini. Kalau korang nak tengok yang jenis dewasa punya, korang boleh datang waktu malam. Dan yang best pasal penyu ni, dia bukan duduk sekitar yang ni tau. Penyu ni dia travel satu dunia dan dia pilih tempat. Hebat tak hebat? Tengok penyu. Anak penyu. Penyu. Sana. Dik. Adik. Nama adik. Mana adik? Angkat tangan. Aisyah. Dik. Adik. Adik tengok apa? Penyu. Yu. Ha. Yu. Penyu. Yu. Mana penyu? Yu. Oh, ada penyu. Okay, bye-bye. Penyu. Bye-bye. Orang pun dah makin ramai, jadi kita pun standby lah. Sekejap lagi dia akan mulakan taklimat. Tapi dekat sini dia ada satu tempat yang mana tempat simpan penyu. Jom kita pergi tengok. Ini ada 41 biji. Oh, yang tu ada 115 biji. Tak nampak ah. Mari kita rapat sikit. Tu 115. Tu 40. Saya tulis lah. Memang nak gila lah. Jadi kau tengok lah. Tu semua orang tengah tunggu. Muka ramai lagi. Kalau korang datang, seeloknya korang kena datang bawa tikar ataupun kursi. Disebabkan dia makan masa yang agak lama berbanding yang dijadualkan. So kau tengok ini suasana dia memang ramai gila. Dan macam aku bawa tikar lah. Bawa tikar so kita boleh bentang. Lepak sekejap. Dan sekarang waktu untuk kita dengar taklimat. Ramai weh. 我没有看见指示哦。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Pegang ini lembut je. Ya, lembut je. Jangan takut. Boleh pegang macam ni. Dekat tekerang ni dulu. Macam tebak. Ah. Macam Mama macam dia tebak. So itu dia anak penyu yang dah sampai. Itu dia. Jadi sekarang tengah berebut lah ramai.
wajib pakai sarung tangan, dan kalau nak post dekat social media kena pakai sarung tangan. Ini syarat untuk post dekat social media. Tapi tengok keadaan tu macam ramai sangat. So kita dah dapat dah. Okay, pegang. Pegang cengkeran dia. Ambil tu boleh lah ke tepi-tepi. Bagilah yang kau ambil. Tak apa nak pergi jauh dengan dia pun. Tapi letak balik lah kau. So inilah dia anak penyu. Kau tengok. So cara pegang dia macam ni, ataupun korang kena pegang cengkerang dia macam ni. Apa masam kat muka? Senyum sikit. Seriously dia sangat-sangat kuat. Walaupun umur dia baru sehari, tapi seriously sangat-sangat kuat. Kalau korang salah pegang, memang confirm akan jatuh. Dia sangat-sangat kuat. Seriously memang kuat. Ui, kuat gila. Sumpah, memang kuat gila. Siapa pernah pegang anak penyu dia akan tahulah. Seriously memang kuat gila. Nak berenang? Tu. Dia memang kuat gila lah. Alright, dah selesai kita pegang-pegang anak penyu. Sekarang kita nak lepaskan anak penyu. So ini view dia. Tak ada lebih daripada garisan. So view kat sini insyaAllah lebih cantik disebabkan kita nak tengok dia masuk dalam air. Satu tengok tu. So adegan itu yang pertama. Itu dia yang terakhir. Alright, selesai sudah. Jadi itu saja untuk kali ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan pergi lagi dekat sini.
Ataupun mungkin dekat satu hari lain lah. Dan mungkin sampai bulan 10 juga. Katanya daripada bulan 4 sampai bulan 10 lah waktu dia bertelur. Jadi kalau korang nak tengok, standby pada waktu tu 4 sampai 10. Dekat sini katanya 20 ekor satu malam. Banyak kau. Letih. Nak mendaki pula sebab pantai dia tinggi weh. Okay, jom kita mendaki. Alright, selesai sudah. So, itulah kisahnya macam mana kita nak lepaskan anak penyu. Cumanya mic aku tercabut lah tadi. Nasib baik boleh jumpa. Cuma di bahagian belakang dia tak jumpa lah. Sekarang kita akan gerak balik ke Kuantan.